Hai, selamat pagi. Terima kasih kerana datang dalam session kita yang seterusnya, Fun Fit with Kids. So hari ini kita akan teruskan dalam pergerakan yang seterusnya. Kita akan increase kita punya repetition dan kita akan increase intensity kita. So yang pertama sekali kita akan buat warm up. Yang pertama sekali kita akan teruskan dengan pergerakan kaki. Okey Zaid, so kita akan buat pergerakan kaki dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, next. Boleh kita tambah lagi dengan cara kita letak tangan kita kat belakang. Okey, kita angkat increase sama juga. Sorry. 1. Lagi tinggi 2. 3. Okey, cross Zaid. 4. Yes. 5, 6, 7, 8, 9. Okey, tadi dah kita buat 5, kita increase lagi 9. So now untuk kita teruskan, kita akan ambil punching jab. Okey Zaid, boleh ambil 2 biji bola tenis? Okey, tangan kiri dan kanan. Sama kita akan buat punching. Okey, ready? Buka Zaid, buka kaki untuk sama besar dengan shoulder. Okey, ready? Punch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, now rotate tangan ke bawah pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, now Zaid, kita akan tarik tangan daripada belakang. Kita akan rotate. 1, 2, 3, 4. Rotate shoulder. 5, 6, 7, and 8 plus 9. Okey Zaid, kita akan buat lagi. Lagi 9 dengan keadaan yang lebih laju. Ready? Ready. Okay, little bit bend untuk kita rotate kita pegang. Okay, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, thank you so much Zaid. Now next, kita akan letak di bawah. Okay, last warm up, kita akan gerakkan kaki kita. Are you ready? 1. Okay, and 2. 3, jump, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, ready for the next round. Kita akan buat yang terakhir untuk last warming up kita. Ready? Okay, go. 1, 2, 3, jump, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, give me 10 Zaid. Thank you so much. So we done with the warming up. How do you feel? Macam mana Zaid rasa? Bertenaga? Boleh teruskan? Okay? Alright, kita akan buat exercise yang seterusnya adalah jumping jacks. Okay, adik-adik di rumah boleh sama-sama untuk buat sama-sama jumping jack. Okay? Okay, ready Zaid? Come, kita akan letak semua di tengah. Okay, dapatkan. Okay, ready? Jumping jack. First kali kita akan buat sebanyak 7 kali. Are you ready Zaid? Okay, let's go. Tangan rapat, kaki rapat. Kita akan continue. Jumping, okay? Make sure we have to jump. Ready? 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okey, Zaid, seterusnya kita akan buat 12 kali pula. Okey, boleh Zaid kira? Zaid nak pilih bahasa apa? Melayu. Okey, ready? After 5, 4, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thank you Zaid. You are doing well. You buat sebanyak 12 kali. Okay, now kita akan increase lagi intensity kita kepada 15. Boleh kita tambah lagi kita punya kelajuan? Boleh. Okay, so kita nak kira 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Okay, in 7 seconds. 6,
5, 4, 3, 2, 1. Go. Go. Count. 1. 1, 2, Faster. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 14, 15. 15. Okay, Zaid. Thank you so much, Zaid. Penting tak kita kira dalam tempo yang betul? penting. Penting, yes. So, setiap kali kiraan kita, bila kita achieve 1, 2, okay? So, intensity ni berkait rapat dengan pernafasan. Okay, Zaid. Seterusnya kita akan buat exercise yang kedua, iaitu balance challenge. So, keep yourself relax, tarik nafas, release. Tarik nafas ikut guna chest. Release. One more time, tarik nafas. Release. Okay. Jumping ni kita akan buat sama dengan intensity dia adalah dengan jumping. Okay, ready Zaid? Satu kaki naik atas. 5 second, okay? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jump. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jump. Bend, lower a little bit bend and jump up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, good. And one more. Bend, lower, 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 lower. Bend lagi bawah. Bend lagi bawah. Okay, and jump. Thank you. Another 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, thank you Zaid. Now kita akan buat kaki kiri. Zaid prefer tangan di atas ataupun tangan di pinggang? Tangan di pinggang. Okay, ready? In 5 more seconds, we're going to start. 4, 3, 2, 1. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Bend and jump. Good job. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bend, lower and jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One more lower, lower, lower some more. Ready, jump? Okay, Zaid say jump, we jump. Zaid cakap jump, kita lompat. Okay, ready, cakap. Jump. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thank you, Zaid. How do you feel? Your balance? Okay? Okay. Alhamdulillah. Okay, adik-adik di rumah, ingat kita buat ni mengikut kadar yang sebaiknya. Kita tingkatkan intensity kita supaya badan kita kekal bertenaga. Okay. Untuk yang ketiga, Zaid, kita akan buat Asian squat. Okay, sangat penting untuk Asian squat ni kita kekalkan spine kita dalam keadaan tegak. Okay, a little bit warm up kita boleh buat sama-sama, Zaid. Kita buat sama-sama. Adik-adik boleh buat di rumah. Okay, kita akan buat macam ni. Come. So, kita akan kekalkan badan kita. Kita turun sama-sama, turun ke bawah, okay? Turun bawah straight. No, straight badan. Okay, go. Turun. Turun badan. Okay, up. Badan straight. Make sure, okay, go. Down. Up. Thank you, Zaid. One more. One. Up. Okay, tu untuk kita warming up supaya kita dapat kekalkan position. Kita dapat bantu bagaimana untuk exercise yang seterusnya untuk kekalkan badan kita tegak. Okay. Are you ready, Zaid? Untuk action squat? Okay, ready. Kita increase. Tadi kita pegang tangan kan? Sekarang kita pegang ke depan. Okay, ready? 1, 2, go. Go down. Action squat. Finish your squat. 1, 2, 3, 4, 5. Up. Okay, sekarang kita akan masukkan tangan dalam peha kita. Ready? 1, 2, go. Go, put it down and push. 1, spine straight. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. Okay, thank you, Zaid. Now, kita akan increase lagi intensity kesusahan dia. Kita akan buat sebanyak 11 kali. Ready? Ready. Okay, daripada atas.
Okay, and we are going down. 1, 2. Okay, ready, go. Push. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, and push it up. Naik atas. Okay. Last one, Zaid. 15 second. Last one, kita akan buat sebanyak 15 kali. Okay, are you ready? In 3, 2, 1. Go. From up, go down. Okay, and then push it. Push it up. Put inside. Tangan masuk dalam. Okay, spine tegak. Kaki lawat habis. Okay, tangan tolak. Ready. 1, 2, 3. Can you continue, Zaid? 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, and then now pull it, stand up, and then go up again. Yes, thank you so much. So all together, kita dah buat 3 middle intensity exercise, iaitu yang pertama sekali kita buat jumping jacks. Kita telah buat jumping jacks sebanyak 9, 11 dan 13 kali. Seterusnya kita buat kita buat balance challenge, dan yang ketiga kita buat Asian squat. So, adik-adik di rumah sangat penting untuk kita kekalkan koordinasi dengan cara menggerakkan, menambah intensiti dengan cara melompat. So, adik-adik boleh sama-sama fikirkan apa untuk challenge diri adik-adik di rumah supaya kita dapat buat satu bersama keluarga, dan yang kedua kita buat dalam keadaan yang menggembirakan. So Zaid, how do you feel? Seronok? Seronok. Okey, terima kasih. Jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Bye. Kalau suka, jangan lupa share dekat grup sekolah korang dan juga geng futsal, geng badminton dan seluruh geng-geng korang. All the best.